Tolong bertenang. Kalau kau hidup bersama dengan lelaki yang dera mental kau, ada kemungkinannya kau akan mencari penyelesaian dengan mencari seseorang untuk kau bercakap. Dan tak mustahil orang tu adalah lelaki. Di sinilah bermulanya isteri mula curang terhadap suami. Di ketika wanita mula curang terhadap suaminya, seburuk dan sejahat manapun suami kau, kau tidak boleh curang terhadap suami. Tak boleh. Worst case, kau kena bubarkan dulu perkahwinan kau. Kak Tam cakap terus terang, kau jangan marah Wanita yang ada skandal sedang menggali kuburnya sendiri. Kau dengar Masalahnya orang perempuan ni, kalau you dah cinta dengan seseorang, kau akan gila. Kau akan hilang pertimbangan. Itu orang perempuan. Dengar baik-baik Kak Tam cakap. Perasaan yang begini, engkau tak boleh enjoy kau punya life. Pasal apa? Kau dah tak ada rasa dah terhadap suami. Engkau dah tak boleh sayang suami. Yang kedua, kau tidak boleh kahwin dengan lelaki itu sebab kau bini orang. Kau kena ingat beza lelaki dengan perempuan. Orang lelaki kalau dia skandal, and the end of the day dia boleh kahwin. Tapi orang perempuan kalau dia skandal, and the end of the day hidup dia akan hancur. Kau tolong dengar nasihat Kak Tam sayang. Siapa-siapa yang sedang berskandal, kau kena buat sesuatu untuk break off. Sekarang juga kau kena break off. Bini orang berskandal dengan orang bujang ke, di mana kesudahan hubungan you? Kau jangan sakit hati kalau aku cakap kesudahan dia ke mana? Atas katil. Kau boleh ingat tak apa Kak Tam cakap? Betapa murahnya kau. Harga diri kau 10 sen pun tak laku, tahu tak?